Okay, quick review Salomon hydration vest ADV 12. Pocket system dia pada saya okey, banyak. Kita tengok kat sini ada set pocket kat bawah ni. Kita boleh letak makanan yang kita nak kunyah on the go. Boleh letak gel juga kat sini. So hari ni juga kita try tak guna flask dia, kita guna botol. Kita letak ni botol mineral Petronas yang kecil tu. Bila masuk dalam full hilang. Bukan full hilang dia, dia masuk penuh, taklah terkeluar. Lepas tu sebelah kanan dia ada zip juga. Ni kalau barang-barang yang korang takut jatuh lah. Macam contoh saya biasa letak phone dalam ni. Sama juga dia ada pocket dekat bawah ni. Dan ni special sikit, dia ada macam kocik kecil ni. Mungkin boleh letak makanan yang spesifik kalau anda nak letak dalam pocket tu, tak nak bercampur dengan benda lain. Untuk bouncing atau gegaran dia okey, dia tak terkeluar. Sebab aku nampak kat sini dia ada satu tali yang boleh kita hook dekat cap ni, so dia tak terkeluar. Ni pun ada. Kat depan ni juga ada whistle. Benda ni simple tapi mandatory item dalam banyak race. So kalau korang cari hydration, cari yang ada, bagi sekali whistle macam ni. So kita dah cukup satu mandatory item. Wired system, so dia bersilang macam ni. Adjustable, boleh adjust longgar ketat. Lepas tu dia banyak juga wire-wire lain kat bawah ni. Pole pun boleh. So dah ada function dia tersendiri. Tapi pada saya, kalau mencari hydration atau vest, pocket system ni kena titik beratkan. Kena ada zip ke, terpulang ikut orang. Lepas tu yang depan ni, flash size dia berapa besar. Kalau untuk race 50, 30, biasa air dia 1 liter. So 500. Kadang-kadang 1500 liter, mililiter. Liter pula, liter banyak sangat. Mililiter 1, 2, 1000. Masuk lagi satu belakang 500 ml. Cukup lah. So pocket system penting. Lepas tu tengok dia punya zip-zip ni pada saya lah, bahagian hadapan yang saya titik beratkan.